nanti lebah tu akan bagi kerjasama. Bang, tengok lebah queen bang. Ni lebah queen ni. Ni queen dia besar sikit lah. Nampak? Tadi lebah jantan kan? Ni queen dia. Lebah Aviflora ni dia punya koloni berkurang. Adalah disebabkan nampak dia dah ada proses swarming kat sini. Untuk swarm cell, tujuan dia adalah untuk dia nak gandakan koloni. Berbeza dengan super sejual cell ataupun emergency queen cell, yang mana tujuan dia buat tu adalah untuk menggantikan queen baharu. Sebagai contoh, kalau emergency queen cell tu, kalau queen yang dah ada dalam koloni ni, contohlah dia mati ke apa ke, lebah pekerja dia akan buat emergency queen cell. Untuk super sejual queen cell, kalau queen tu dah tak produktif ataupun dah cacat ke, yang tu lebah pekerja akan buat super sejual cell. Macam biasalah, lebah ni saya akan masuk dalam kotak ni. So saya akan scope dari sini. So untuk scope macam biasalah, kita slow je. Tak perlu kita nak panik ataupun cemas. Tolak dia macam ni. Okey, lorotkan dia, nampak? Kan senang. So untuk bahagian brood nest ni kita potong lah macam biasa. Macam saya pernah ajar sebelum ni. Potong. So madu ni kita nak buat apa? Kita akan serahkan pada pengadu. Ni pengadu. Okey. Okey, kita dah dapat queen dia. Bang, tengok lebah queen bang. Ni lebah queen ni. Ni queen dia besar sikit lah. Nampak? Tadi lebah jantan kan? Ni queen dia. Tapi dia tak ada penyengat, tak ada dia kan? Queen ada penyengat, tapi dia tak guna untuk sengat mangsa dia. Dia hanya untuk berlawan sama queen dia. Cuma sengat queen ni dia tak sama dengan sengat lebah pekerja. Sengat lebah pekerja, bila dia sengat manusia, dia susah nak cabut. So tak perlu risaulah queen, dia tak sengat pun. So ratu ni hanya satu saja dalam satu koloni lebah. Cuba bayang kita nak cari berapa ribu lebah. Ni lebah kecil tau. Bayangkan lebah tualang, Avicenna. Queen ni tak wajib pun kita nak ni. Kita just saya masuk balik lah. Okey, 1, 2, 3. Nampak lebah? Abang contoh sikit. Okey, contoh lagi. Gitu. 1, 2, 3. Okey, tengok. Jadi. Okey. Itu saja perkongsian daripada saya. So nak tanya apa-apa boleh tanya di komen. Okey. Bye bye.